Nak gadai ataupun nak jual terus emas? Bila simpan emas, anda ada dua pilihan untuk dapatkan tunai. Sama ada jual ataupun pajak emas. Inilah kelebihan orang simpan emas. Namun, sejauh manakah kefahaman anda tentang gadai emas? Boleh save video ni untuk rujukan masa akan datang. Gadai emas bermaksud anda buat pinjaman tunai daripada Arahnu bercagarkan emas. Dalam tempoh 6 bulan, anda perlu menjelaskan semula pinjaman tersebut beserta dengan kadar keuntungan yang telah ditetapkan oleh syarikat Arahnu. Jika gagal tebus semula, emas anda akan dilelong oleh syarikat Arahnu tersebut. Antara kelebihan gadai emas adalah anda tidak perlu buat pinjaman di bank jika perlu tunai segera. Cuma, pastikan anda ada tujuan yang jelas jika mahu gadai emas tersebut. Contohnya, untuk tujuan pusingan modal perniagaan. Selepas selesai urusan perniagaan, anda boleh tebus semula emas tersebut. Elakkan daripada gadai emas semata-mata untuk dapatkan wang tunai tanpa tujuan yang jelas. Nak mula menabung emas hari ini di Public Gold. Boleh isi borang sign up di profil saya ataupun boleh terus hubungi saya untuk segat dan bantu anda. Mulakan simpanan emas hari ini di Public Gold. Jom simpan emas.